Ketam kelomang, si pengembara pantai yang tak pernah punya rumah sendiri. Bayangkan hidup tanpa rumah sendiri. Setiap kali badan membesar, kau terpaksa pindah, cari rumah baru. Itulah nasib ketam kelomang, si pengembara pantai yang unik dan penuh strategi. Ketam kelomang bukan seperti ketam biasa. Tubuhnya lembut di bahagian belakang, sebab tu dia perlukan cengkerang siput kosong sebagai pelindung. Tanpa cengkerang, dia jadi sasaran mudah kepada burung, ikan, malah ketam lain. Yang menarik, ketam kelomang tak buat cengkerang sendiri. Dia mencarinya di tepi pantai, kalau jumpa yang sesuai, dia terus masuk. Tapi kalau semua cengkerang dah berpenghuni, dia sanggup bertarung atau menunggu. Kadang-kadang, bila ada satu ketam mati, yang lain akan beratur ikut saiz, macam giliran rumah sewa. Lebih menarik lagi, mereka boleh berkomunikasi dengan mengetuk cengkerang, seolah-olah berkata, saiz rumah tu muat aku ke tidak? Kajian menunjukkan ketam kelomang boleh hidup hingga 30 tahun, dan ada lebih 800 spesies di seluruh dunia. Ada yang hidup di laut, ada juga yang di darat. Yang di darat, kalau lama tak balik ke laut, dia boleh mati sebab perlukan air laut untuk bernafas melalui insang khasnya. Ketam kelomang mungkin kecil, tapi dia ajar kita sesuatu. Kadang-kadang, untuk terus hidup, kita kena pandai menyesuaikan diri. Dan dalam dunia yang keras ini, si kecil tanpa rumah ini tetap mampu bertahan, dengan kebijaksanaan alam yang luar biasa.